Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita hari-hari terakhir bulan Ramadan 2025. Ramadan Al-Mubarak menjelang. Kita raya nanti, saya Cina Apek Redwan Un mengucapkan salam Aidilfitri Al-Mubarak, ya. Sekarang negara kita dilanda macam-macam isu viral. Isu sekecil petai, isu sekecil jualan air mineral di dataran, ya. Isu pendatang menguasai tempat-tempat penyagaan bazar besar seperti di Bukit Bintang. Dan isu kuil haram, isu sungai baru dekat kampung baru, penempatan semula, apa lagi isu. Sehingga yang terbaru, Rais Yatim, Datuk Seri ke Tan Sri ke, Rais Yatim mendedahkan tentang Pakatan China Komunis yang juga ada di tanah air ini. Ini semua kes serius, ya. Dia viral kerana dia mudah menyentuh sentimen, seolah kaum kita saja, walaupun saya sebagai kaum Cina type C, ya, tapi saya sudah masuk Melayu lah. Cina masuk Islam ikut perlembagaan saya Melayu. Dalam surah Al-Hujurat, inna mu'minuna ikhwan, kita sesungguhnya semua bersaudara. Orang beriman ni bersaudara. Saya jadi abang ipar ke, menantu ke, mertua ke, semua boleh, ya. Jadi saya dah fikir perkara ni lama dah, ya. Sejak saya memeluk Islam tahun 80, saya menyertai PAS 84, saya Esko Pemuda PAS Pusat 85, 86 saya calon PAS lawan Daim Zainuddin di Merbuk, ya. Ya. Tahun 95 saya keluar PAS, ya. Masa PAS saya bantu mengusahakan PAS CCC, Chinese Consultative Council, berdialog dengan Cina. Kerana kita anggap dia aluzima, kita boleh selesaikan masalah. Cina pun ada masalah politik mereka. Tapi saya sebagai orang Islam, Cina bila masuk Islam, saya semangat penuh. Saya nak sangat sampaikan Islam kat sana. Dan saya nak mereka itu, ialah ditawarkan di Islam atau formula Islam. Macam Aus dan Khazraj, Yathrib, Madinah. Asalnya bukan nak Islam, tapi mereka nak menyelesaikan masalah politik. Mereka jumpa Rasulullah di Makkah, menjemput Rasulullah pergi Madinah, Yathrib, menyelesaikan masalah Aus dan Khazraj. Mereka jadi Ansar. Orang Cina boleh jadi Ansar, pembantu kita. Kita tuduh dia komunis. Ini sekarang saya nak cerita sikit, ambil berapa minit cerita asal usul komunisme dulu. Asal usul komunisme bermula dengan sosialisme. Fahaman sosialisme yang kemudiannya ada penulis dia di Switzerland, ya, Jerman, ya, Friedrich Engels. Siapa lagi? Adalah 2-3. Lepas tu Karl Marx. Karl Marx ini, dia dikatakan bapa komunisme kerana buku dia Das Kapital. Das Kapital itu menceritakan formula orang kaya bertambah kaya, keadaan orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin. Sampai sekarang betul. Jadi ideologi komunis ialah orang miskin macam mana pun akan kekal miskin bertambah miskin. Melainkan macam mana? Merampas hartanah, modal, kilang, kawasan orang kaya. Macam mana rampas? Bersatu dan bangkit cara revolusi. Itu fahaman Karl Marx, bukan fahaman saya, ya. Fahaman Karl Marx, bapa komunisme, Switzerland. Dia orang Jerman. Dia mati papa. Dia tak pernah tengok Rusia pun atau China. Dia menulis ideologi komunisme, tapi dia bukan membawa revolusi komunis. Dia cerita tentang, tapi idea dia
bila dibaca oleh Lenin, Trotsky di Rusia, Mao Zedong di China, mempengaruhi mereka. Itu bahayanya ideologi. Tapi apa lebih bahaya daripada komunis? Islam. Kita tak sedar ideologi Islam lagi bahaya. Apa bukti dia bahaya? Tengok Akam, dia amalkan ideologi Islam. Fardu kifayah, kibus diharamkan. Kononnya sesat. Tak. Ekonomi. Peperangan antara Islam dan kufur ialah ekonomi. Cuba kaji Perang Badar. Kenapa dinamakan Perang Badar? Semua kata bulan Ramadan Perang Badar kan? 313 lawan 1000. Tapi orang tak kaji Perang Badar ni. Syekh Sufi saya kaji. Syekh Sufi saya beritahu kat kami, Syekh Sufi. Atau Qadir Sufi dari England. Badar itu nama perigi. Tempat itu ada perigi air. Orang Islam potong kabilah kufur, musyrikin, menempatkan diri mereka depan perigi. Itu namanya strategi. Mana perigi air bekalan? Orang Cina. Tanah besar. Saya dah pergi tanah besar Cina. 2 tahun lepas saya duduk sana, Hong Kong, 3-4 bulan. Saya bina rangkaian dengan orang Cina. Dan ada orang kita Melayu bina rangkaian sana. Siapa yang bina rangkaian sana, dia maju, dia kaya. Itu cara dia. Perang Badar, strategi di Medina. Ya. Jadi Karl Marx, tulisan dia mempengaruhi Lenin dan Trotsky. Mereka dapat menggunakan falsafah itu kerana di Rusia musim sejuk, rata-rata orang miskin, orang kebuluran, revolusi di sana. Di Perancis pun sama. Revolusi Perancis. Mereka hukum pancung Raja King Louis XVI dan Mary Antoinette, Ratu. Sini kita tak ada kebuluran. Tak boleh revolusi. Okey. Jadi, Mao Zedong macam mana? Dia pun ambil falsafah itu. Sebenarnya mereka bukan komunis. Kerana mereka depan imperialis barat. Mereka perlu satu ideologi berdepan dengan imperialis barat yang mencandukan mereka. Perang candu, perang boxer, perang Taiping. Mereka rampas Hong Kong. 99 tahun ke apa kan. Portugis pula merampas Macau. Sekarang dua-dua, 97 dan 99 diserahkan balik ke tanah besar China. Mereka bukan nak komunis. Masa tu Chiang Kai-shek, fahaman nasionalis, tak dapat satukan orang China. Fahaman nasionalis dibeli oleh imperialis Amerika. Ya. Jadi Mao Zedong datang dengan gunakan falsafah komunis. Awak miskin ya, bersatu. Dia buat long march. Tahu tak? Long march ni makna macam rapat umum yang berjalan kaki, yang berkawat sepanjang China. Entahlah bandar mana ke bandar lah, Shanghai ke Beijing ke barangkali, Kantong ke Shenzhen ke. Dia kumpul berjuta orang. Jom, berarakan tu bahaya. Jom semua keluar jalan raya. Dari dataran Merdeka ke dari Kota Baru ke Dataran Merdeka ke Johor Baru ke mana ke, bila tengok berjuta tengah berarak kan, habis. Itu sebab pimpinan haram. Ya. Atau nak cara kibus, cara akam, cara komun. Perkataan komunis datang dari perkataan community, commune. Mesti tahu, pergi baca buku Karl Marx. Dulu haram lah. Sekarang boleh baca, boleh online, boleh order. Das Kapital. Dan bahasa Melayu lah, ada terjemahan. Boleh baca. Kalau kamu nak celek politik, celek. Boleh nampak semua agenda politik yang ada sekarang. Saya anjurkan beli buku Das Kapital, Karl Marx. Nanti saya kena tangkap lah. Saya ni ejen komunis. Saya ni ejen cimpeng. Ya, komunis. Pura-pura masuk Islam, masuk PAS, memecah belahkan rakyat. Ini tuduhan special branch. Semasa orang PAS kena tangkap bawa ISA. Ya, suami saya dah arwah lah. Bekas anak ISA beritahu saya, bila dia keluar kamuting, Redwan awak jaga. Kenapa? Masa saya dalam tahanan special branch interrogate saya, kata kenal tak Redwan Un? Kenal? Esko Pemuda PAS Pusat tahun 85, 86 operasi lalang semua masuk dalam. Mak Sabu, bos saya Khalid Samad semua masuk. Special branch
Kenal tak Redwan Un? Ya, kenal. Kenapa? Oh, dia tu ejen cimpeng. Pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk PAS untuk memecah belahkan orang Melayu. Oh, ya ke suami saya tanya? Arwah suami saya. Orang Temeluk, lawyer. Best. Kenapa tak tangkap Redwan Un? Special branch jawab apa? Kami masih menyiasat. Apa berapa kali dipanggil lah special branch. Saya tahulah agenda. Saya beritahu mereka, Melayu ini nak selamat, kena tahu fahaman komunis. Tapi bukan masuk komunis. Komunis pun ada Islam. Ya, dia itu ateis, tak percaya Tuhan. Itu fahaman Mao Zedong. Dia kata agama adalah candu masyarakat. Betul? Buanglah candu tu. Pakailah gudang garam. Siuman sikit. Ya. Bila kita suka sesuatu, dia jadi candu. Kita boleh mabuk. Suka agama, taksu. Ya? Takut ideologi, benci. Tak boleh. Kaji. Sunza. Ni otak Mahathir. Kaji. Nak lawan musuh. Kaji. Cina ni minoriti sini. Indonesia lagi minoriti. China dia majoriti. Saya dah pergi China. Saya anjurkan tuan-puan boleh pergi China sekarang. Dulu tak boleh pergi China. Dulu Afrika Selatan tak boleh pergi. Dah boleh pergi. Apartheid dah tak ada. Israel tak boleh pergi. Sekarang dah boleh pergi. Masih tak boleh pergi. China dah boleh pergi. Dia bagi visa percuma 2 minggu. Pergilah, jom. Lepas bulan Syawal, kita buat rombongan pergi Guangzhou. Pergi Beijing. Pergi Shanghai. Jumpa Jack Ma. Jumpa Xi Jinping. Atau jumpa yang bekas Ho Jintao ada. Rejim dulu tu. Dah tua-tua sana. Kita jumpa dia. Ambil penterjemah. Apa tahulah bahasa Mandarin sikit-sikit. Caputua lah. Wow, mimpai lah ni Chang semua. Belajar anak-anak yang pergi sekolah Cina. Kata sekolah Cina apa ni. Tak tahu lah nyanyi lagu komunis semua. Hantar anak kita masuk. Nanti anak kita terpengaruh. Mana lebih kuat pengaruh Islam ke komunis? Saya boleh memeluk Islam. Saya percaya Islam lagi bahaya daripada komunis. Ini ucapan saya masa dalam Pemula PAS Pusat. Sampai Japar orang kata, hebat ni Harun Idris kan. Saya dulu dalam semangat 46 sekali ya. Kita campur dengan PAS ya. Percayalah tuan-puan. Islam adalah ideologi yang lagi bahaya. Yang lagi ditakuti oleh orang komunis. Ya. Cuma kita dicandukan oleh pendeta agama kita sendiri. Sibuk bab fiqah. Bab siasat tak ada. Bab siasat dalam Imam Syafi'i ada tau. Saya belajar. Cuba buka kitab Al-Um. Cuba buka kitab kuning tu. Mazhab Syafi'i. Bukan dah hilang tulisan asal Imam Syafi'i. Tapi ada bab khalifah. Saya tahu. Saya belajar. Sanawi 3. Orang yang tahu tak sama dengan orang tak tahu. Saudara tak tahu. Kalau tahu, mesti setuju dengan apa yang saya cakap. Kalau tak setuju, awak masih jahil, tak apa. Saya tak marah. Saya tak kecam. Pergi belajar. Bab siasat. Bab politik. Antara bab utama fardu ain dalam Islam. Dikeluarkan oleh KKM Agama JAKIM. Oh, raja hanya adat istiadat. Tengok anak bulan saja. Bab mahkamah syariat keluarga pun tangkap kawat. Tak ada sijil halal. Itu benda remeh-temeh dalam Islam. Kita sibuk. Dicandukan rakyat orang kita, Islam, hanya mabuk dengan isu-isu ni. Halal haram lah, ini kuil lah. Kuil apa ni, pokok lah semua. You tahu tak cara nak selesaikan ni? Dengar baik-baik ya. Cara nak selesaikan masalah komunis China. Masalah Israel. Saya dah tulis cadangan tadi dalam Facebook. Tarik diri dari Palestin. Buat macam Salahuddin Ayub. Satukan semua umat. Mereka surrender lah. Tak payah kita marching. Tak payah kita pergi menuju Taiping. Tak payah kita marching sampai Forest City. Tak payah kita marching keliling dataran Merdeka sampai Sungai Baru ke Kampung Baru. Bila boleh ada 100,000 orang berharap. 1 juta orang berharap macam di Hong Kong. Wuhan pun meletup. Celek politik, adik-adik, baca buku Das Kabinet. Apek pun tengah tulis buku. Nanti Akong Apek ni buku dah siap, tajuknya Aku Anak Mahathir. Dalam tu, Apek tulis lebih kurang 200 muka surat lah. Ini tengah 100 muka surat. Belum siap lagi.
Dengan izin Allah, lepas bulan Syawal, saya akan terbitkan buku dan akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Inggeris dan bahasa Rusia. Ya. Ya. Nak apek autograf pun boleh. Kalau apek dah masuk penjara, panduan penjara boleh dapatlah autograf apek. Buku ni bakal diharamkan. Dan apek akan ada formula. Apek bukan anti kerajaan Madani, malah apek anjurkan sokong kerajaan Madani. Rais Yatim, Dr. Rais Yatim, dia ejen Mahathir. Itu Sunza nak jatuhkan kerajaan Madani. Saya sokong Mahathir. Dia bukan pengkhianat. Tapi saya juga sokong Anwar dari satu strategi. Jangan menjatuhkan kerajaan Melayu. Ini nasihat dari orang Cina ni. DAP macam mana? Nanti dulu. Komunis macam mana? Nanti dulu. Jangan buka banyak sangat medan. Kerajaan dulu, Madani ini. Bagi selesai macam mana? Macam mana? Bagi dia menang dulu. Bagi menang dulu. Ya? Kalau tidak, semua bergabung bawa PAS. Sekarang awak pilih yang mana? PAS ke Madani? Simple je. Pasal dia tak ada lagi kuasa polariti di tanah Melayu. Macam di Indonesia, dia ada polariti kuasa dia. Filipina, di Thailand, Taksin saja. Ya? Di Malaysia ni hanya 2 je kuasa Melayu. Ketiga, ke Boskur. Macam mana nak bersatu? Selagi kita 3, kita macam Trinity, kita takkan menang lah. Tak usahlah kita bising lah. Saya tengok engkau semua viral lah. Bising buat apa? Apa awak boleh buat? Ni kuil Hindu. Dari beratus tahun dulu sampai sekarang beribu tu kuil. Macam mana nak selesai? Nak salahkan DBKL. Itu korup habis. DBKL ini korup habis. Saya ulangi. Saya tulis buku saya. Korup habis. Khalid Samad dulu jadi menteri wilayah kan. Saya kenal. Apa dia kata tentang DBKL? Saya kawan-kawan dalam PAS, Amanah, UMNO. Dulu 46, DAP, Cina, MCA. Saya ada kawan. Saya tahu rahsia dalam kerajaan. Mereka kata apa? 80% dalam bandar DBKL tak kerja. Ini bukan saya cakap. Ini geng Khalid Samad cakap. Tak jadi menteri wilayah dah. Tengok. Sekarang dia mainkan isu Sungai Baru. Kononnya taman desa RM1,000. Tak betul. Tengoklah Forest City. Forest City macam mana? Gadai habis dengan Cina macam mana? Mahathir cakap betul. Tapi itu naratif salah. Bukan cara itu. Jangan melompat. Jangan melata. Fikir strategi. Apa strategi? Sebelum saya bagi ke strategi, kita faham komunis dulu. Saya belum habis cerita. Saya sambung. Ya. Saya sambung cerita ya. Tadi kita sampai Mao Zedong ya. Sampai Mao Zedong. Jadi Mao Zedong gunakan fahaman komunis kerana ideologi komunis masa itu tak ada ideologi Islam. Kalau dia guna ideologi Islam pun dia boleh satukan rakyat Cina. Saya terus terang. Rusia tu separuh Islam tau. Bukan suku Islam, separuh Islam. You tak tahu, saya dah pergi Rusia 3 kali. Sampai itu, mana itu Novosibirsk? Itu Siberia, Trans-Siberia, atas Mongolia. Lepas tu turun, lalu Ukraine, Crimea ke Turki bersama anak saya. 10 tahun lepas. Awak kena turun sampai Donetsk yang kapal terbang MH17 jatuh tu. Apa kenal orang kampung Rusia sana. Di Moskow. Boleh bawa Apek pergi tu. Masuk itu tempat kejadian. Ya. Jadi Mao Zedong guna fahaman komunis. Dapat satukan rakyat Cina. Revolusi. Buang imperialis. Tapi kerajaan Chiang Kai-shek lari ke Taiwan. Okey. Dan China bina kekuatan apabila Deng Xiaoping. Dia ubah falsafah komunisme. Kerana komunisme bukan falsafah Cina. Tidak fitrah kepada Cina. Cina ini Cina love. You tengok love. Korea love Tapi dia gerak ni macam. Dia punya love ini macam. China ini macam China tak ada fikir kulit bangsa punya. Saya cakap terusan sebagai orang Cina lah. Saya Cina tau. Cina. Wen Pao Xin nama saya. Saya boleh tulis something swing to Wen. Something sui lo Wen. Beritahu akong-akong yang baca surat bahasa Cina. Nanti tengok tulisan saya dalam Cina. Nanti buku saya akan tulis nama saya bahasa Cina. Tunjuk ke orang lama Cina. Dia kata, wah ini orang mana ini pergi ini orang. Sudah lama tak ada dengar ini. Sudah jadi cowboy. Pak Mastur punya geng. Tak bagi.
Sepatah dua ni. Nak tangkap, sudah pernah kena tangkap lah saya. Polis kasih lepas lah. Terlalu bahaya lah. Lagi tangkap lagi bahaya. Ini macam dengar baik-baik. Jadi Deng Xiaoping punya zaman, mereka tak percaya komunis. Saya cakap, Cina tak percaya komunis. Cina ini persatuan dia, kesatuan Cina. Ini bisnes lah. Dia sogok aja, tunjuk peha sebelah saja, habis tombang masabu. Jadi yang ini macam tau. Dia ubah sikit itu komunisme. Sebenarnya dia tak percaya komunisme. Tapi Cina semua percaya lah. Bintang merah percaya komunis. Orang Melayu sini, Samsyah Fakir, Rashid Maidi, Abdullah Sabi pun dipengaruhi oleh komunis. Kerana apa? Kerana komunis tak jahat. Komunis nak bebaskan tanah dia daripada imperialis barat. Terbawa-bawa sampai ke sini. Semasa Jepun datang pun, Jepun asalnya tak jahat. Jepun nak bebaskan imperialis barat. Itu yang jahat. Siapa yang jahat? Belanda, Portugis, Spanyol, Inggeris, Amerika. Itu yang jahat. Itu sejarah penjajah. Penjajah sapu timah kita, getah kita. Surat-surat Melayu kita duduk mana sekarang? Baru-baru ini jumpa Queen England, jumpa Raja Charles, itu YDPA kita, itu Anwar Ibrahim kita pergi 10 Downing Street, jumpa Perdana Menteri UK bawa Vincent Tan Cina berniaga labu kat sana. Kenapa tak minta balik surat-surat Melayu? Surat-surat tanah Melayu, surat-surat hikayat Hang Tuah, surat-surat Melaka, ya? Surat-surat Cina. Kenapa? Mereka lah musuh kita, mereka pegang rahsia kita. Jadi awak dengar baik-baik. Cina bukan mau komunis. Dia gunakan untuk bebaskan tanah dia imperialis. Dia berjaya. China berjaya sampai sekarang. Amerika tengah takut tu. Jadi Cina berkembang. Dia boleh buat satu pangsapuri 10 tingkat dalam masa 28, bukan 28 bulan, bukan 28 minggu, bukan 28 hari, 28 jam. Sehari setengah. 10 tingkat punya kondominium terbina. Saya dah pergi negara Cina lah. Dia buat bina punya cepat lah. Sampai ada bandar hantu tau. Dia cakap Forest City hantu lah. Sana ada berpuluh bandar hantu. Dari Guangzhou ke Shanghai. Saya naik kereta api paling laju. Itu pun dekat 8 tahun dulu. 340 km sejam. Sekarang 500 km sejam. Ya. Jadi China dia gunakan fahaman komunis. Dan saya anjurkan kita mesti tahu gunakan dia alat. Macam you kata tak boleh ni fahaman kafir. Bahasa kafir. Tak ada bahasa kafir, tak ada fahaman kafir. Ini semua alat. Hatta Al-Quran pun adalah adat jambatan kita kepada jannah Allah, kepada keredaan Allah. Manusia alat, syariat maksud jalan. Kita kena belajar jalan tu. Masalah kita jahil murakab. Apa belajar setahun dah cukup. Fardu Ain, fardu kifayah. Itu sebab saya kata Al-Akam, Abu Ya tu bahaya. Mereka pergi tanggap. Bahaya. Bagus untuk kita. GISB. Kat mana sekarang GISB? Dia boleh bunuh katil Cina. Ya. Cuma dia slow sikit. Misi rakyat slow banyak. BMF, Malacca Mall, Linko pergi main quantum meter. Saya dah nasihat lah Coach Fadil. Saya nasihat dia. Jangan main ini. Ini masalah orang kita. Masing-masing tunggang agama. Untuk diri sendiri, nafsu sendiri. Tak boleh bersatu. Cina boleh bersatu. Yahudi jangan bilang lah. Yahudi 20 juta orang saja. Dia boleh kontrol 2 bilion umat Islam. Kenapa? Orang Turki, Saudi Arabia, Jordan sokong Israel. Depan kita je kata tak sokong. Belakang sokong cara ekonomi, cara perbankan. Kita sokong perbankan Yahudi. Perbankan Islam ni semua riba, backdoor riba. Perbankan Islam ni kita buta tau, mudah ditipu. Padahal sama faedah dia, sama interest dia. Oh, patuh syariah. Ya. Ada akad. Oh, ada ustaz. Baru ni ustazah. McDonald. Kita semua susah-susah boycott McDonald.
Boycott McDonald. Tengok ustazah siapa tu? McDonald boleh tunjuk gambar ustazah tu. Makna sudah dibayar. Oh, saya tak tahu. Come on lah. Harta, tata wanita. Dia wanita. Bagi harta, bagi tata. Tengok orang kita yang pegang tata. Macam mana rupanya. Kita tak boleh. Kita bukan orang zalim. Ya. Kita masih hati baik. Orang Islam lah. Orang beriman saja. Ya ayyuhallazina amanu. Hanya orang beriman saja mesej ini diberikan. Yang tak nak beriman, yang nak tunggang agama, yang nak masuk neraka, silakan. Tapi kalau awak orang beriman, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, awak boleh bersatu. Kenapa tak boleh bersatu? Makna bukan orang beriman lah. Inna mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman ni bersaudara. Kalau tak mau bersaudara, saya cakap saya saudara, tak mau bersaudara, apek merepek, siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa in kuntum tu'minun. Wahai orang beriman, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan berpecah belah sekiranya kamu beriman. Kalau kamu tak mau pegang ke tali Allah, kamu tak mau berbincang, kamu tak mau duduk fikir macam mana. Jangan kata Imam Mahdi. Jangan kata Khalifah. Awak ni semua berpecah belah. Kadang-kadang saya tengok gerai sebelah menyebelah tu. Sama usrah. Sama parti PAS. Bergaduh. Ini saya pengalami. Saya takkan cerita. Apa takkan cerita? Benda yang tak mengalami sendiri. Saya berani cakap. Dan orang-orang muda yang dengar ini. Awak belum kahwin. Awak belum lepas bayar motor kamu. Tak usah cakap banyak. Nak cakap tak apa, mari saya belanja minum lah. Awak tak mampu belanja saja. Saya belanja minum. Ya? Cuma saya nak nasihati saja. Jadi China menggunakan komunisme jadi kaya. Deng Xiaoping keluarkan ayat, fatwa. Apa ijtihad Deng Xiaoping? Deng Xiaoping sebenarnya ubah komunisme kepada kapitalisme kerana Tiananmen Square. Dataran Tiananmen. Pemberontakan China yang dicucuk oleh CIA. Sama macam Sabah Sulu tu. Dicucuk oleh CIA, orang tak percaya. Ini sebab orang kata ada CIA masuk ABIM, masuk Bersih, masuk Ikram. Tak lama pun masuk ISMA. Orang tak percaya. Orang tak tahu ejen CIA, ejen Mossad macam mana bergerak. You sangka dia bergerak pakai topi Yahudi. Bergerak pakai Cina, muka Cina. Dia bergerak pakai muslimat. Pakai purda. Pakai ustaz, pakai serban, pakai tasbih. You tak tahu tau. Saya tak boleh cerita, saya pun kena nanti. Ejen dia macam mana bergerak tau. You tengok filem-filem Hollywood saja, dia lagi dahsyat. Awak tak sangka, setan tu masuk badan siapa, awak tak sangka tau. Dia cari Pope tau. Syaitan dulu-dulu Katolik, dia cari Pope. Dia beli Pope lah. Kat sini Al-Azhar lah. Tak boleh. Okey, nak cari cerita ya. Demi Allah lah. Tapi saya dah bagi clue lah. Awak sangka tu mufti kan. Antara semua mufti kan. Awak sangka tu raja kan. Antara semua raja kan. Tak payah beritahu saya, awak sendiri dah tahu berapa raja dalam poket mereka. Sultan itu adalah sultan kepada mereka, bukan sultan kepada kita. Kita masih menyanjung lagi. Ini masalahnya. Okey, tak apa. Saya balik ke China. Fokus. China. Jadi, Deng Xiaoping cakap, tikus itu pernah dengar pepatah dari Deng Xiaoping. Masuk Tiananmen, siapa tahu sejarah Tiananmen, boleh Google. Ini pengajaran sejarah, jangan tangkap saya. Ini pengajaran sejarah, pergi Google peristiwa kebangkitan rusuhan di dataran Tiananmen tahun 90 ke apa, lupa lah. Pelajar-pelajar China semua bangkit, mau revolusi China, mau jatuhkan kerajaan komunis China, nak tukar kepada Republik Demokrat. Dicucuk oleh CIA. Tapi CIA akhirnya biar mereka mampus. You jangan percaya sama CIA.
Jangan percaya sama Mossad. Dia boleh kasih ni macam. Tapi kita syahid tak takut lah. Kita tak masuk mana-mana punya poket. Bila kita masuk itu poket, ni macam lah. Jadi, Tiananmen tu merebak siapa tahu. China tau. Beijing tau. Tiananmen. Dikuasai pelajar. Dikuasai petani. Dikuasai orang muda. Angkat bendera Amerika. Angkat itu patung Liberty. Jelas ejen Amerika. Pening Deng Xiaoping masa tu. Deng Xiaoping uzur. General China dah panik. Macam mana nak buat ni? Hantar tentera ke? Tembak ke? Tembak pelajar kita sendiri ke? Macam mana ni? Berjuta tu berhimpun. Kalau awak presiden, awak chairman, awak setiausaha agung. Itu pasal DAP pakai setiausaha agung. Komunis lah. Hamas sosialis. Macam mana nak selesai? Macam mana nak selesai? Jadi Deng Xiaoping pun fikir. Tapi masa tu Deng Xiaoping dah ubah falsafah komunis kepada kapitalisme. Dia keluarkan pepatah dia. Tikus itu asal boleh tangkap. Maaf. Kucing itu. Siapa tahu? Kucing itu. Tak kira warna apa. Hitam ke putih. Asal boleh tangkap. Tikus. The cat. As long as it can catch the mice. Does not. We don't care if it's black or white. It does not matter. If the cat is black or white. As long as it can catch mice. Tak kisah. Kucing itu warna hitam ke putih. Asal dia boleh tangkap tikus. Apa maknanya? Nak tafsir lagi ke? Okey, baik saya tafsir. Tak kira falsafah kita komunis ke, kapitalis ke, Yahudi ke, Islam ke. Asal boleh selesai masalah rakyat guna kapitalisme. Bagi rakyat kaya. Kan Cina memang ini sekejap sajalah. Dia tukar love kepada wang. Tengok love. Dia tukar kepada wang. Dia geser saja itu love. Dia tukar wang. Paling kaya. Forest City. Bila-bila sekali Cina sekat. Mampus Forest City. Pasal semua nak terbangkan, nak cuci wang. Orang Cina paling kaya. Saya pergi Bangkok. Airport Bangkok. 10 lane hanya bahasa Cina saja. Saya pergi tempat Starbucks. Dia punya pelayan dipilih yang boleh berbahasa Cina. Itu sebab saya anjurkan anak orang PAS pergi sekolah Cina. Memang hanya satu negara Malaysia kita yang boleh anak pergi sekolah Cina jenis kebangsaan. Dibiayai kerajaan. Ustaz pun dia hantar sana. Makanan pun boleh halal. Tapi dia tak nak. Takut komunis. Takut Cina. Ini Cina Islam nak takut apa? China lagi ramai orang Islam daripada sini tau. China ada dekat 100 juta orang Islam. Xinjiang, Uyghur, Yunnan. Nanti besok di Padang Mahsyar. Dia pelak Cina tau. Mengucap La ilaha illallah. Lagi ramai daripada La ilaha illallah. Ya. Kerana Cina lagi ramai. Afrika lagi ramai. Daripada Arab. Sebenarnya paling ramai India. Paling ramai umat Islam ialah India. Pakistan, India. Zakir Naik, India. Dia duduk India. Lari kat sini. Bangladesh, India. Kita kata Bangla, India. Rohingya, India. Mahathir. Paling ramai. Jadi Tiananmen akhirnya Deng Xiaoping perintah. Pijak. Tembak. Tangkap. Kenapa? Tak dibenarkan rusuhan. Kerana tak stable China. Kalau China berpecah, kalau China revolusi berlaku dengan berjaya, komunis China berakhir, tidak. Dia akan pecah macam Rusia, Soviet Union. Tengok. Rusia boleh perang dengan Ukraine. Saya kawan orang Rusia, Ukraine, Kiev. Sama-sama Rusia. Ukraine, sama Rusia, sama macam Kelantan, sama Perak. Satu cakap itu Ridwan T punya cakap itu Setiawan punya Perak. Tiansu punya cakap satu kecek Kelate. Satu omong sana seberang. Dia suku bangsa Rusia. Boleh Rusia berperang dengan Ukraine. Pandai dah kapitalis barat.
Pandai dah musuh. Dia boleh buat Rusia menembak orang Rusia. Ukraine Rusia menembak orang Rusia. Beratusan ribu mati. Besok dia akan buat kat China. Serang Taiwan. Taiwan dia bagi senjata, serang balik. China bunuh China. Sini tanah Melayu pun sama. Pun sama. Dia gunakan sesiapa saja. Raja maupun sesiapa saja. Pecah dan perintah. Jadi kita jangan bodoh. Ya. Okey. Jadi akhirnya Deng Xiaoping itu dia gunakan falsafah itu, kita namakan pragmatis lah, ya, fahaman pragmatis, ya, untuk mencapai satu dasar supaya selesaikan masalah itu, ya? Musnahkan pemberontakan, satukan balik, stabilkan kerajaan, dan cepatkan kapitalisme. Dia ada 4 kawasan: Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Beijing. Stock market dia meletup-letup. Sampai Apple pindah sana, Ford dia pun beli, IBM pun dia ambil alih. China control. You masuk, itu Facebook dia tak bagi masuk, Google dia tak bagi masuk. Apa lagi tak bagi masuk? Twitter semua tak bagi masuk. Dia pakai TikTok dia. Sebelum tu dia dah buat semua, dia ubah dia punya. Huawei lah, 5G lah. Amerika takut. Mereka tangkap itu CFO Huawei. Mesti faham. Ini perang ekonomi. Okey? Jadi akhirnya China maju. Sekarang China yang ada sini katakan nyanyi lagu kebangsaan itu. Biarlah. Biar. Kepada saya biar je. Saya masukkan orang Melayu. Sekarang banyak sekolah Cina, hanya orang Melayu saja masuk. Masuk semua. Itu masuk semua tak boleh cakap Cina lah. Separuh-separuh supaya kita belajar dari orang Cina. Kahwin sama amoy Cina, tak apa. Amoy kita kahwin sama abang dia, tak apa. Kerana daripada 100 kahwin tu 50 jadi wali Allah lah. Dulu Mongol langgar Baghdad, banyak wali Allah dari Mongol tau. Sehingga mengislamkan India. Mughal, itu Khan, Shah Rukh Khan, itu Khan datang dari mana? Kublai Khan, Genghis Khan lah. Kerana Islam ni ideologi lagi membahaya. Sesiapa yang berdepan dengan Islam akan memeluk Islam. Ini Syekh Sufi saya cakap. Iman berdepan kufur, kufur masuk Islam. You tahu tak perang Afghanistan dulu, kenapa Afghanistan menang? Orang tak tahu. Kenapa Afghanistan menang? Mujahidin kuat? Tidak. Siapa tahu? Jawab sekarang. Siapa tahu kenapa Afghanistan menang bila lawan Rusia? Kerana tentera Rusia yang pergi sana Islam. Uzbekistan, Islam. Tempat Imam Muslim Bukhara. Kazakhstan, Rusia, Islam. Saya ada kawan cakap Rusia, Islam. Saya jumpa orang Islam minum bir di Moskow. Saya tak tahu dia Islam. Saya kata, Privyet. What's your name? Dia kata, Ruslan. Oh. Muslim? Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengok orang Tatar di Mongol pegang tasbih, Islam. Tentu Rusia nak perang tu. Separuh itu Islam. Ia sebab kalah Rusia. Orang Islam tak akan bunuh orang Islam. Rusia bunuh orang Rusia. Kita macam mana? Dengan sulu kita tembak kan? Macam mana? Rohingya kita halau kan? Dengar baik-baik ini. Saya nak akhir ni. Ini mesti kena ban. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Jadi dengan China ini, strategi lah hantar anak kita semua sekolah Cina. Belajar Cina. Cina ni bahasa Allah. Tidak ada bahasa, tidak ada bahasa musuh lah. Bahasa Arab, bahasa Allah. Bahasa Melayu, bahasa Allah. Bahasa orang bisu pun bahasa Allah. Bahasa Jannah, bahasa Allah. Tak ada bahasa Arab. Awak mesti tahu, kalam Allah ni tak ada bahasa. Filum mahfuz. Mesti tahu, ini Qadhim. Tak ada bahasa. Allah yang jadikan. Para malaikat yang bantu buat. Ya. Dengar baik-baik, ini ilmu bahaya ni. Tapi ilmu jelas, ilmu mubin dari kitab Allah. Ya. Dan kitab sebelumnya.
Okey? Apek dulu Kristian. Apek dulu atheist. Jangan takut Kristian. Jangan takut Hana Yo. Hana Yo kata dia nak Kristian kan, silakan. Tak boleh. Orang beriman, ini di tangan Allah ni. Allah yahdi man yasha. Dan Allah akan menangkan Islam. Kita saja diuji Allah ni. Gagal. Okey? Dengar baik-baik. Kita menyusup China. Okey? Kita hantar rombongan berniaga sana. Loyak ni semua kita berkawan. Ini kecil saja. Tokoh-tokoh Cina mau kawan sama kita. Itu Vincent Tan kawan sama itu YDPA. Ada syarikat bersama. Menang itu teori 5G. Apa masalah dia? Tak ada masalah. Berkawan. Ya. Agung pun kawan dengan Cina. Agung pun ada darah Cina. Dia pergi jumpa itu Xi Jinping. Dia cakap saya ada darah Cina. Xi Jinping pun kata okey. Siasat dengan nama keluarga Cina. Wah betul lah. Lu saudara Heng Tai yo. Ngode Heng Tai lah. Lu tahu? Menyusup. Jadi Raisya Tim buat itu semua hela politik untuk menangkan Dr. Mahathir. Saya sokong Dr. Mahathir. Tapi waktu dia sudah berlalu. Time is over for Dr. Mahathir. Now it's time Madani Anwar Ibrahim. Kenapa Apek kata sokong Madani? Apek tak kisah. Kalau Ismail Sabri, sokong Ismail Sabri. Orang kata Ismail Sabri sapu 170 juta. Bawah katil lah, atas katil lah, dalam itu banglo lah, ada jongkong emas lah. You tahu Anwar Ibrahim berapa banyak? Lu tahu Mahathir berapa banyak? Lu tahu Daim berapa banyak? Semua sapu wang lah. Tapi mereka pandai. Mafia-mafia ni, kartel-kartel ini, Sony Corporation, Yakuza, Sony Corporation, Sunway Group, apa lagi? Vincent Tan, apa lagi? Jekyll, mafia juga, kartel juga. Come on lah. Cuci wang juga. Orang cakap GISB saja. Semua orang cuci wang. Lu taklah cuci wang. Lu masuk ini bank. Lu beli tu emas. Lu pindah pergi bank. You sangka lu satu bank saja ke? Lu kalau ada berjuta, lu pindah keluar negara. Lagi selamat. Lu beli harta kat Australia. Lu beli rumah kat Hong Kong. Cuci wang lah tu. Itu sebab Forest City untuk cuci wang orang China. Pandai. Kepala otak Jolo pun pandai. Tapi bukan dia cuci wang dengan wang dia kebas. Jadi semua pun kebas. Ini Buya Syakur punya ideologi. Saya sokong kita dihukum kerana merasa sudah sempurna. Ya. Jadi ini Cina bagi ideologi komunis Cina Islam. Bersatu itu pasti. Itu mesti. Siapa tak nak bersatu, kita potong kaki dia. Ini cara potong telinga dia. Ini saya cakap betul punya tau. Bukan potong kaki lah dahsyat. Telinga. Lu tengok ada hilang telinga, itu kena lah. Yakuza ni, dia potong jari. Cina, telinga. Baru orang nampak. Saya cakap ini, terus terang saya cakap lah, ini mafia Cina punya cara. Okey? Okey. Lepas itu, you bersatu kena. Kalau kita tak boleh bersatu, diam sajalah. Dia nak buat kuil berapa banyak, you diam saja. Dia nak buang lu punya petai, lu diam saja. Ya? Dia nak apa ni, pindahkan orang Melayu keluar ke bandar, you diam saja. Kerana awak tak boleh buat apa-apa, percayalah awak tak boleh buat apa. Ini Mahathir bersuara, ini mahkamah pun diam sekejap. Sekejap aja. Awak lupa dia luluskan itu undang-undang. Dia halau kau juga. Awak senyap dia halau. Awak senyap dia roboh kau punya surau. Awak senyap dia buat balik di Mekwil. Kerana awak tak bersatu. Tak bersatu. Ya? Sekarang macam mana bersatu? Bersatu bawah kerajaan yang ada. Kerajaan yang ada Madani. PAS pun kena. Kalau saya akan beritahu PAS. Bersatu dengan Islam ke tidak? Tidak. Ini kata Ustaz Abdul Hadi Awang. Dan Islam tak boleh ada dua kepala. Ini kata hadis. Tak boleh ada dua khalifah. Tak boleh ada dua imam. Ini hukum syar'i. Saya bukan cakap bohong lah Pak. Ya Ustaz. Ana bilhaq. Hakon. Sahih. Dan Islam tak boleh ada dua imam tau. Itu sebab mazhab Maliki, lepas imam bagi salam, tak boleh masbuk. Imam Syafi'i pun sama. Awal ni semua tak tahu main masbuk saya tengok. Lepas imam bagi salam, dengar baik-baik. Ikut hukum ni. Sami'na ta'na. Kalau kamu tak tahu, pergi tanya ustaz. Betul ke ustaz? Selepas imam kat masjid memberi salam, tidak boleh masbuk lagi. Betul. Saya belajar.
Kenapa? Kenapa tak boleh Ustaz? Kerana akan diadakan 2 imam. Kesatuan Islam lebih penting daripada solat tau. Nah, ini hukum. Ini hukum. Kesatuan Islam wajib. Sesiapa yang menentang, potong. Dia potong telinga. Kita tangkap aja lah. Tak, saya cakap betul. Kalau saya naik, saya istiakan kekhalifan Islam. Semua kena baiat. Wajib. Kalau tak mau baiat, mari lawan lah. Siapa lagi kuat? Lu mau lawan Sayyidina Umar. Lawan Abu Bakar. Tengok siapa lagi kuat. Salahuddin Ayyubi. Islam lagi kuat. Siapa istiakan kekhalifan Islam? Kenapa tak boleh istiakan Mahdi? Tak kuat. Falsafah tak betul. Sebenarnya betul lah, tapi orang tak nak bersatu. Tak boleh jadi. Fahaman tak ada. Bawa Anwar Ibrahim saja. Dia takkan tangkap kamu. Kamu berbaiat dengan dia takkan tangkap kamu. YGB Agung berbaiat lah. Tapi beritahu tuanku, kena jalankan hukum Islam. Pertama, bersatu. Al-Lima dibagi hak. Al-Lima nak buat babi, kita buat kandang babi untuk dia. Tilang Arab untuk dia, bagi. Ini dalam Islam. Boleh tunggang longgang lagi, bagus. Lagi ramai dia masuk Islam, amai-amai dia masuk Islam. Ya? Kan? Itu saja. Tapi kita tak nak ikut. Melayu. Melayu tidak dikira di akhirat lah. Iman atau tidak. Tak kira, engkau Arab ke? Neraka. Engkau anak orang Musa ke? Nabi Musa ke? Neraka. Apa lagi? Melayu. Neraka. Cina pun boleh neraka. Iman saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia kalangan kamu hanya orang beriman. Berapa kali mau cakap? Bersatu dulu. Nanti kita bincang strategi. Tapi China ni berkawan. Jangan makan dengan tohmahan Dr. Rais Yatim. Ini nyanyi lagu-lagu ni. Awak pergilah sekolah Cina dengar. Dia nyanyi 10 lagu. Ada satu lagu tu bunga, musim bunga Cina. Kita pun meletup. Kita pun koyak. Apalah kita. Fokus pada bersatu. Cik Samsul, Cik So. Yang lain datang kemudian. Bukan yang lain datang kemudian. Yang lain tak akan datang. Kalau kamu tak bersatu, apa lagi boleh? Lu tak boleh bersatu. Macam bagi kuil saja bina tau. Pasal dia tak boleh bersatu. Macam main bola. Lu punya tim bola 11 orang. Dia tim bola 11 orang. Cuba kalau awak pecah 2. 6-5. Lawan 11. Siapa menang? Kalah lah. Kalau you tak bersatu, Tosam mimpi menang apa jua isu. Misi rakyat, forget it. BMF, stupid. Malakap Mall pun tutup. Lawyat okey je. Bukan cara ini. Palestin tak guna. Palestin ini adalah isu dipermainkan musuh Syria semua. Mereka gunakan, kesian anak Palestin. Kalau awak kesian, kenapa serang? Kesian anak Yemen. Kalau awak kesian anak Yemen, kenapa Saudi pergi serang? Kesian anak Syria. Kalau awak kesian anak Syria, kenapa Turki pergi serang? Semua Islam. Kena bersatu di Nusantara dulu. Ajak orang Indonesia semua. Bersatu satu khalifah. Sama ada pilih Anwar ke Mahathir. Anwar tak boleh pakai ni Ismail Sabri. Tak boleh Mat Najib. Pilih seorang. Hishamuddin Hussein. Dia kerabat tau. Atuk dia Om Jafar. Baca. Tahu tak kenapa kita tak tahu sejarah Om Jafar? Siapa sini tahu sejarah Om Jafar? Kalau tahu saya boleh tanya awak soalan. Berapa kali dia kahwin? You tak tahu. Dia kerabat di mana? You tak tahu. Dia anak angkat siapa? You tak tahu. Apa pekerjaan pertama Om Jafar? You tak tahu. Bahaya sejarah dia. Om Jafar pemimpin sebenarnya. Tapi dia dah tak ada. Yang tinggal cucu dia Hishamuddin. You boleh jumpa Hishamuddin. Okey, kita angkat engkau jadi khalifah. Dengan syarat. Engkau kena baiat dengan Allah dulu. Sumpah dengan Allah dulu. Bersatu. Ajaklah Riau Lingga. Dia orang Johor, Riau Lingga. Kalau begitu, dia lah susu galuh sebenarnya Hishamuddin Hussein. Hishamuddin Hussein kerabat diraja. Cari balik susu galuh dia. Angkat dia sebagai khalifah. Contoh. Saya bagi contoh. Dia boleh ikut Rais Yatim. Dia ikut Anwar Ibrahim. Boleh ikut yang lain-lain. Temenggung Abu Bakar ke. Pilih seorang. Kena seorang. Berdebat sampai dapat seorang. Erdogan pun tak apa.
Hadi awang pun tak apa. Dia jumpa Rasulullah. Pernah takut? Tapi kena bersatu. Bila dah bersatu, China pun datang hantar ufti. Faham tak? Itu sebab China tak boleh berpecah. Itu Taiwan dia kata no kompromi. Sampai Laut China Selatan tak berani Amerika. Dia dah bina kekuatan. Tunggu 10 tahun, Empire China. Baik kita baiat dengan China. Baiat dengan Xi Jinping. Saya sanggup baiat dengan dia. Lu Islam lah. Saya cakap ni macam, lu jadi kafilah kita. Di Thailand, Patani baiat dengan Sultan Raja Thailand. Raja Thailand sanggup turun, baca doa, sanggup selawat. Dan tak perlu orang Islam pergi merangkak. Ini di Thailand. Saya nampak sendiri. Raja Thailand pun sama muka saya sikit. Ya, kita kena bersatu. Pilih khalifah. Nusantara bersatu. Turki kita bagi amaran. Henti tindas orang Kurdistan. Orang Salahuddin Ayyubi. Ya, Syria ambil. Palestin ambil. Saudi itu Zionis semua tu. Halau. Ya. Raja Jordan bagi sepatah dua. Tapi kita tak boleh. Tak ada kekuatan. Itu Salahuddin Ayyubi, dia orang Kurdistan. Dia tawan Mesir. Dia tawan Syria. Letak abang dia. Lepas tu dia pergi Baitul Muqaddis. Ini sejarah tuan-puan. Saya bukan buat cerita reka-reka ya. Okey? Saya rumuskan ya. Fahaman komunis bukan musuh. Perpecahan kita adalah musuh. Syaitan adalah musuh yang jelas. Kita kena bersatu. Kembali kepada ayat Allah. Ini bulan Ramadan yang mulia. Kita pun tengah berpuasa. Alhamdulillah. Kita tak boleh cakap besar, cakap bohong, cakap sombong. Kalau kita nak selesaikan masalah Melayu, kena buang Melayu tu. Kena Islam. Kalau nak PAS. Tapi PAS pun okeylah. Saya tak pernah menyertai PAS. Orang bawa PAS okey. Dan mesej macam ni mereka bersatu. Percayalah kalau saya pergi negara PAS, orang peluk lah. Saya pun keluarga angkat orang meluk pasir putih. Hamba pun kecek. Hamba ni pun makan budu ni. Tobik klik sana. Betul sajalah. Tuan-tuan lebih kurang faham apa saya ucap di sini. Sekian saja. Salam Ramadan Mubarak. Salam Syawal. Aidil Fitri Mubarak. Salamun alaikum.